Hai semua, saya Natasha di sini. Dalam video ini, kami ingin memperkenalkan Ilse Morales, seorang jurulatih kecergasan dan pemakanan yang tinggal di Colombia. Dia telah mencapai bentuk badan yang sangat mengagumkan hasil daripada dedikasi hariannya dalam latihan. Dengan fokus yang kuat, disiplin diri, dan motivasi yang tinggi, dia berjaya memberi inspirasi kepada lebih daripada 300,000 pengikut di Instagram, di mana dia berkongsi bukan sahaja perkembangan dirinya, tetapi juga perubahan luar biasa para pelajarnya. Sepanjang lebih daripada 10 tahun usaha gigi, dia telah mengumpul banyak pengalaman dan pengetahuan yang kini membolehkannya membantu orang lain mencapai matlamat kecergasan mereka. Perjalanannya penuh dengan ketekunan dan pembelajaran yang berterusan, membuktikan bahawa untuk mendapatkan badan yang berotot bukan sekadar bersenam, tetapi juga memerlukan perancangan strategi yang teliti dan pembahagian latihan yang teratur. 2 tahun yang lalu, dia membuat keputusan untuk memberi tumpuan lebih kepada pembangunan otot bahagian belakang badannya dengan melakukan senaman yang khusus dan lebih maju. Hasilnya, kaki dan punggung yang sangat tegap dan berdefinisi, yang kini menjadi tanda pengenal dirinya. Transformasinya memang sangat mengagumkan. Bagaimana pula dengan anda? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen anda kerana kami ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami supaya anda tidak terlepas lebih banyak kandungan seperti ini.